Hutang ni Allah tak lepas. Allah tak lepas. Kalau kamu berhutang dengan kawan-kawan kamu, jangan biasakan hidup ni berhutang. Jangan banyak hidup kita ni berhutang. Kerana berhutang ni membawa kita sampai ke akhirat. Orang yang mati syahid, kalau dia berhutang, tak lepas juga dia. Walaupun dia mati syahid. Padahal dia berjuang dia Allah. Tapi kerana disebabkan hutang, roh dia tergantung. Tak lepas menghadap depan Allah. Punca apa dia? Punca hutang. Hutang ni, kalau kita ambil berhutang dengan kawan kita. Kadang-kadang kan kita borak sikit, kita nak beli barang. Pinjam kejap, kita sebut. Pinjam kejap, lepas tu kita terlupa. Tak bayar yang duit kawan kita. Kawan kita ni ingat, oh dia berhutang, aku tak halal, aku tak halal. Sampai bila? Sampai kita mati. Lekat hutang tersebut 50 sen je. Kita pinjam daripada kawan kita tu RM1 je. Nak beli kan. Tiba-tiba, waktu mana menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita hutang. Sampai di akhirat, roh kita ni tergantung-gantung. Tergantung-gantung. Tak lepas. Waktu mana kita menghadap depan Allah.